Babam. Okay, welcome to review K-drama episode 1. So, hari ni kita nak review pasal satu K-drama yang diberi tajuk Nine Puzzle. So, ni lah yang itu aku cakap pasal apa tu, 9 susun sesuai gambar tu. So, kita nak review pasal K-drama ni lah. So, untuk yang tak tahu, K-drama Nine Puzzle ni dia keluar lebih kurang tahun 2025. Keluar kat Disney Hotstar je kalau tak silap. Tapi tak tahu lah kalau sekarang tiba ada dekat tempat lain kan. Lepas tu yang buatkan aku nak tengok cerita ni, of course aku tengok pelakon dia juga, siapa yang berlakon. So pelakon utama dia actually Kim Da-mi. So Kim Da-mi ni actually memang one of actress yang aku suka lah. Aku start suka daripada apa tu, cerita Itaewon Class. And then kalau siapa yang memang tak pernah tengok lagi movie Korea yang tajuk The Witch, yang tu korang memang kena tengok lah. Dekat movie The Witch tu aku memang start memang suka gila lah. Siapa yang tak tengok lagi memang kena tengok lah. Nanti korang boleh tengok dekat gambar ni. Tengok gambar pun dah style. Dia ada dua part. Yang second part sebenarnya aku tak ingat aku dah tengok ke belum. Tapi first part pun dah buat aku macam best lah. Aku tak nak cakap apa-apa pasal movie tu sebab tak nak spoiler. And then kedua pelakon utama dia yang lelaki tu nama dia Son Suk-ku. Aku tak tahu nak sebut macam mana. Tapi dia berlakon dalam The Killer Paradox kalau korang tengok lah. Dia pun berlakon best jugalah. So cerita ni pula basically genre dia macam cerita kita panggil apa, yang misteri. And then dia cerita yang detektif tu, cerita crime. Dia juga thriller lah sebab ada bunuh-bunuh macam tu. Lepas tu secara generalnya cerita ni, kalau aku nak cerita sikit tanpa bagi spoiler. So cerita ni pasal detektif lah. Detektif dengan ada pair dia nak siasat satu kes serial killer lah, pembunuhan bersiri. Tapi yang specialnya pembunuhan bersiri ni, dia setiap kali ada pembunuhan berlaku, dia ada tinggalkan macam puzzle macam tu. So detektif ni nak kena macam figure out apa maksud puzzle tu. Kenapa ada puzzle, kenapa, siapa yang buat puzzle tu, apa maksud puzzle tu. Lepas tu yang menariknya dia punya pair dia lah. Pair dia detektif dengan pair dia tu polis juga, tapi dia macam bahagian lain macam tu lah. Orang panggil apa? Tak ingat lah. Profiler. Yes, profiler. So, and for your information, aku memang sukalah cerita-cerita yang pasal profiler ni. Sebab cara dia berfikir tu menarik. So, itu membawa kita kepada pros and cons dia. So, cerita ni macam biasalah, cerita-cerita detektif ni of course buatkan kita curious. So, setiap episod aku akan tertanya-tanya, kenapa cerita macam ni? Kenapa ada puzzle ni? So kalau siapa yang nak tengok cerita yang buatkan kita sentiasa hook dekat drama tu, boleh tengok cerita ni lah. Sebab dia buatkan aku sentiasa tertanya, kenapa ni? Tapi cons dia pula yang aku tak minat, dia not explain in detail. So macam contohlah, hujung-hujung tu kita tahulah siapa yang bunuh kan. Tapi aku kurang minat, dia tak betul-betul tunjuk lah macam mana pembunuhan tu berlaku. Macam kalau korang tengok Detektif Conan kan, dia betul-betul explain, pembunuh tu buat macam ni. So on that part aku macam kurang minat sikit lah. Dia macam suka-suka hati je nak buat pembunuh tu tiba-tiba bunuh, tiba-tiba macam tu. So part tu aku rasa kurang macam minus point lah. Tapi tak salah pun, ni macam ikut preference masing-masing lah kan. Cuma kalau aku lagi prefer lah kalau dia explain lagi in detail macam mana pembunuhan tu berlaku. So aku macam logik juga, menarik.
Tapi dia tak ada benda tu. So macam rugilah di situ. Lepas tu yang aku suka lagi satu ialah dynamic pelakon between dia punya main character dengan hero and heroine lah. Dia punya aku bagi bukanlah spoiler tapi teaser sikit lah. Actually watak utama heroine tu macam salah seorang suspek. So dia buatkan aku curious juga. Heroine ni sebenarnya baik ke jahat? Lepas tu hero tu sendiri pun dia sendiri suspek heroine tu. So macam serius. Bila dah episod banyak pun kita macam ke sebenarnya heroine ni jahat? Ke heroine ni baik? Dia menarik lah. Even aku bagi spoiler sikit je. Even heroine tu sebenarnya pun tak pasti yang dia jahat atau tak. Sebab yelah bermain dengan psikologi kan, mungkin dia pun lupa sebenarnya dia buat benda jahat ke. Then yang tak menariknya hujung-hujung tu slow sikit lah. So awal-awal dia build up dia okay. So memang time kau tengok episod 1 tu, kau nak tengok episod 2, kau nak tengok episod 3. Tapi bila hujung-hujung tu dia macam dia tahulah, mungkin bagi aku penutup dia macam kurang memuaskan. Dia macam macam tu je. I'm expecting more from the explanation. Tapi tak apalah. Overall bagi aku it's quite enjoyable lah. Aku memang enjoy daripada awal tu. So aku boleh bagi 7.1 per 10. 7 tu sebab awal-awal aku meminat. Aku nak tengok setiap episode. Tapi bila part belakang tu aku macam kalau dia explain dengan lagi menarik, aku rasa macam lagi menarik lah. And memang ada a few part yang aku rasa macam kenapa dia buat macam ni? Kenapa? So ada kurang memuaskan sikit. Tapi boleh tengok lah. And aku lupa nak cakap, drama ni 11 episod je. So plus point jugalah. Dia bukanlah sampai 16 episod yang lama-lama tu. So 7.1/10. Siapa yang nak tengok, aku recommend. Kalau yang jenis minat cerita-cerita detektif ni. Tapi bagi tahu awal lah, spoiler, ending dia kurang memuaskan lah, bagi aku at least. Tapi okay lah, it's an enjoyable drama. Okay, tu je untuk video kali ni. Dadah, cha-cha-cha.